Sepasang remaja dicekuk berhalwat di dalam tandas sebuah surau di Kampung Kilang Lama kira-kira jam 1:30 pagi pada awal pagi tadi. Remaja perempuan berusia 15 tahun dan lelaki berusia 18 tahun itu ditahan selepas dipercayai berada dalam keadaan mencurigakan di lokasi berkenaan. Difahamkan kedua-dua mereka baru seminggu berkenalan ketika bekerja di gerai nasi lemak yang sama. Remaja perempuan itu sudah tidak bersekolah dan berasal dari Changlun serta tinggal bersama ibu saudaranya. Manakala lelaki terbabit berasal dari Sungai Kop Karangan dan bekerja sebagai peniaga nasi lemak. Menurut Pegawai Penguatkuasa Agama Daerah Kulim Anwar Sharifuddin Mat Saad, pihaknya menerima maklumat daripada penduduk kampung sekitar jam 1:30 pagi sebelum melakukan pemeriksaan di lokasi. Hasil pemeriksaan mendapati pasangan terbabit berada dalam tandas surau dalam keadaan berpakaian tidak lengkap dan tidak mempunyai sebarang hubungan suami isteri atau mahram. Kes disiasat di bawah Seksyen 25-E-B Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah 2014 kerana disyaki berkhalwat.